Hanya beli 1 gram emas dan terus berhenti menabung. Ada seorang penyimpan emas ni, dia dah jadi ahli public gold sejak tahun 2015. Dia beli 1 gram dan biarkan dalam akaun Gap. Hanya beli 1 gram emas dan terus berhenti menabung. Selepas 10 tahun, baru beliau sedar balik tentang kepentingan simpanan emas dan ingin mula aktif menabung semula. Jadi apa yang terjadi kepada emas dalam akaun Gap selepas 10 tahun? Ia masih kekal 1 gram dalam akaun. Bagi yang kurang faham tentang nilai emas, dia akan nampak ruginya simpan emas. Dulu 1 gram, sekarang masih 1 gram. Tapi di sebalik 1 gram yang disimpan selama 10 tahun dalam akaun emas Gap adalah keuntungan yang tidak nampak. Tahun 2015, 1 gram boleh dibeli di akaun Gap pada harga RM147 sahaja. Selepas 10 tahun, kalau beliau jual 1 gram tersebut, beliau akan dapat RM453 bersih selepas tolakan spread 9%. Berapa keuntungan beliau dapat selepas 10 tahun? RM306 ataupun 21% setahun. Walaupun kenaikan harga emas yang tinggi, tetapi beliau tidak menjadi kaya dengan hanya simpanan 1 gram. Bermakna, tuan-puan tak boleh hanya harapkan kenaikan harga emas, tapi tuan-puan juga perlu letakkan matlamat untuk tambah gram emas dalam simpanan. Menyesal beli emas mahal lebih baik daripada menyesal tidak beli emas, kerana harga emas yang murah semua dah jadi sejarah. Jadi bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bimbing tuan-puan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan kewangan.